Adakah anda seorang pembaca yang gemar akan kisah yang berkaitan dengan adat? Ataupun anda seorang pembaca yang gemar akan kisah yang berkaitan dengan kehidupan yang meruntun jiwa? Jika benar, hari ini saya akan membawa anda bersama saya dalam menelusuri sebuah buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Vanderwijch. Sebelum buku ini kita telusuri dengan lebih mendalam lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Aina Akilah binti Muhammad Fauzi. Saya merupakan seorang pelajar tingkatan 4 yang bersekolah di SMA Jaim Al-Ihya Al-Karim ataupun lebih dikenali dengan nama singkatannya iaitu Mekar. Kod sekolah saya MFT 0001. Buku ini telah menarik perhatian saya dengan visualnya yang ringkas. Juga sedikit cuplikan ayat yang diambil dari dalam dialog yang diletakkan di bawah kulit buku. Itulah apa yang membuatkan saya lebih tertarik untuk meneliti setiap keindahan bahasa yang telah digunakan dalam karya ini. Penulis buku ini merupakan seorang tokoh terkenal iaitu Buya Hamka. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 dan kini diterbitkan pula oleh PTS Media Group yang mana merupakan satu-satunya pihak penerbit yang diberikan hak untuk menerbitkan kembali karya-karya Hamka di Malaysia. Bagi mengekalkan keaslian karya, pihak penerbit tidak mengubah sebarang bahasa ataupun ejaan yang digunakan dalam karya sebenar. Malah, pihak penerbit turut menyediakan glosari di bahagian halaman belakang buku agar beberapa bahasa yang sukar difahami oleh rakyat Malaysia dapat difahamkan. Buku ini mempunyai 294 halaman dan terbahagi kepada 29 bahagian. Kisah yang terdapat di dalam buku ini merupakan kisah tentang seorang lelaki bernama Zainuddin yang telah mengalami lika-liku kehidupan sejak umurnya masih kecil. Zainuddin merupakan seorang anak yatim piatu yang berasal daripada keturunan di mana ayahnya merupakan seorang lelaki berketurunan Minangkabau Tulen manakala ibunya pula merupakan seorang wanita yang bukan berketurunan Minangkabau. Setelah umurnya beranjak dewasa, Zainuddin telah mengambil keputusan untuk berpindah daripada tanah Mengkasar ke tanah kelahiran ayahnya iaitu tanah Minangkabau. Di sana, Zainuddin bertemu dengan seorang wanita jelita bernama Hayati yang menjadi pujaan hatinya. Namun, siapa yang sangka kisah cinta mereka terhalang oleh adat dan suku di Minangkabau. Katanya, tanah Minangkabau terkenal sebagai tanah yang penuh beradat. Zainuddin diusir daripada tanah kelahiran ayahnya sendiri. Namun begitu, benar kata orang, kejayaan itu adalah milik sesiapa yang berusaha dan tidak pernah mengalah. Walaupun pelbagai cabaran yang telah Zainuddin lalui, beliau tetap menguatkan semangatnya dan akhirnya Zainuddin berjaya menjadi seorang penulis yang terkenal. Seperkara yang ingin saya tekankan di sini, saya suka penggunaan bahasa yang telah digunakan Buya Hamka di dalam karyanya ini. Masih terngiang-ngiang di segenap jiwa dan minda saya akan satu ayat yang telah dikarang, iaitu nikmat Tuhan ada di keliling tiap-tiap insan. Ada di dusun, ada di kota, ada di gunung dan ada di lurah, ada di daratan dan ada di lautan. Tetapi nafsu tiada merasa puas atau tidak ingat nikmat yang ada di kelilingnya. Yang dipandang hanyalah kekurangannya. Bagi saya, ayat ini amat menusuk jiwa. Kerana saya juga seorang insan yang kadang-kala terlupa untuk bersyukur akan nikmat yang telah dikurniakannya. Pada akhir buku ini, diceritakan pula tentang ratapan hati Zainuddin yang mengutamakan rasa dendamnya lebih daripada rasa kasih sayangnya kepada Hayati sewaktu pertemuan kedua kali mereka. Rasa itu akhirnya membawa Zainuddin ke jurang penyesalan hingga ke akhir hayatnya. Buku ini telah membuka mata saya dalam menghayati erti kehidupan dengan lebih mendalam, juga
menghayati erti kekuatan yang perlu dikekalkan dalam kehidupan. Naskah ini telah memberi pengajaran yang cukup mendalam di mana pentingnya untuk menjaga aspek perhubungan sesama manusia serta memelihara aspek mental dan fizikal. Pada pendapat saya, harga buku ini adalah agak mahal untuk dibeli oleh seorang pelajar dengan bermodalkan RM29 bagi Semenanjung Malaysia dan RM32 bagi Sabah dan Sarawak. Namun, buat sesiapa yang gemar akan bahan bacaan yang berkaitan dengan sejarah, adat maupun kehidupan, buku ini merupakan buku yang amat berpatutan untuk dimiliki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.